Nya betul dengan Dengku Pasir Selatan. Betul pakar teman. Jadi nyo nak kena tanya kat dia. Apa nak tanya? Mai palai nyoto. Nyoto. Hello. Kah tu. Jadi loan nyo kan nyo kena tanya macam. Jadi tu sampai kau nak butuh gini kan. Betul lah. Jadi loan aku dari CPE. Jadi Lokan London ba channel YouTube kita apa ini kan kau habis jadi tu pernah betul kan kau habis deh. akibat biar bukan ke wahabinya Cik Boy. Tanya kombe kemana jadi dia permasalahan yang Lokan London. Kurang tenang Lokan London habis. Pakar nama apakah termasuk Cik anggota parahan? Walaupun termasuk mana nyol kena pendapat apa masalah yang non pegahnya mulut hana masalah akan tunang tak pergi nampak tadi ni pegang ni. Hai, le dali ji mulutnya bawahnya hana bid'ah. Cina kan dari bawah yang mana ni. Bukannya aku tanya mbak kah le. Dalil bawa wakah ke yang bid'ah pak dalil je. Cika pegah pakai. Karena yang tak lah apa pun yang hana pupuk Nabi. Karena ikan dengan sunnah Nabi, ikan dengan hadis adalah bud yang pernah pupuk dari Nabi dan bud yang pengamatan yang pernah dekat dari Nabi. Dan maksudnya anda pernah pupuk Nabi. Masa kau nak pegang sunnah bud, karena yang sunnah Nabi. Alah, hai bangai. Mereka bangai parham, bangai kahli. Mak pada ni, sini pegang apa? Hai. Makna daripada kullu bid'ati dhalalahnya adalah kembamandum umum. Nya awakkah surah awakkahnya kullu bid'ati dhalalahnya awakkah umum bek bangai. Mumpung makna kul yang kulnya makna ina munyo dalam kitab Nufhat ku pegah ba'dun sebahagian. Memang makna komplit ji, makna daripada kullunya keseluruhan, tapi hanya tak pegang nak makna keseluruhan. Apa kau mana ada pegang keseluruhan? Amunnya tak pegang keseluruhan, maka pakai kolornya Nabi Muhammad zaman ni pakai kolor lagi nyancit. Ya kan bid'ahnya. Ilmu mana baca? Yang kan dengan bid'ahnya ilmu. Yang buat permasalahan agama. Yang buat permasalahan yang kon agama saja tak maunya. Ibang mereka maunya wakah gun yang hanya dipuput oleh Nabi dan puput oleh katanya bid'ah kan? Yang tu masalah agama. Masalah agama, dah lah masalah agama. Contoh yang pegang masjid. Apa? Yang pegang apa hari kumai apa cicap menit lelaki aku banyak juga mati. Benar. Hai bangai. Maka jika menyokabat bek rujukankah adalah iaitu setiap Al-Quran dan hadis dek bangai. Mantongna adalah ijma' dan hai kau dengar kale. Mantongna ijma' dengan kias. Mumpung. Cepat tak jauh pada mama ini ijma' dengan kias dan kan antara orang tidak kenal tengkunya mendawang tengkunya mendawang tengkunya. Hai bui kau dengar kale hai. Kullunan makna kullunya na dua je hai bangai. Na kullu adalah hasanah, na adalah iaitu dah bi hasanah, na bin afdalah. Bek bangai ge bui. Inan mandum punya wakah cok adalah makna ina mandum adalah makna umum. Sungguhlah adalah makkah pakai behanya hanya cip bila cip hai bui. Mumpung. Hai kayu pakainya supaya bek lemah. Anggota tubuh ni dah makna agam. Jangan. Apa macam pakai behanya tu mana beha cari ni merah haji. Nak tu mata Nabi dia ni pakai beha cari ni. Hai kau dengar kele. Lafai daripada kullu bid'ati dhalalahnya inan terkandung makna dua. Kullu na adalah iaitu bermakna dah
kullu bid'atin na itu bid daripada kata-kata mereka adalah hasanah, nah yang kata-kata dhalalah. Hoi, mupum. Cuma aku naik pegang tu. Alah, hamnya hanya pegahlah Al-Quran. Kadang-kadang gede baik jemaah Nabi. Hai bangat. Lagi pade pun hai pegahlah Al-Quran. Pakang kau wajib kepada pade? Hai kena pegang Al-Quran dah wajib pun lebih jaga. Yang kenyang kau tahu dah dia lebih jaga. Ayo kita. Kalau nak kau jangan ada pegang pedangkak tu dalam ku. Maka haji ikah apa tinggal le. Kah apa tinggal kau kujak bakah. Nak kau kajak bakah kena. Pak tinggal PD ya? Oh, PD di Pak ji. Pukai jak kena pukai hajak kena. Yang kenapa yang kejung kau mata? Ai munyo nak tay kan kijak kena tak kaya. Koma lah kah Pak tinggal. Di bukan kijak. Di Brunei hantar tau. Di bukan bukai kijak kena tu kena telefon ke. Kata kan? Aku pegang ada mendebat dua tu. Okey. Ni tapi yang tak berubah je menurut dalil apa? Baik kau pegang hamal tu orang dalam kejut tu boh lam. Kau ikut abu kah hai. Pekah nak tabah kolor kah nang kadang tak cedera kah di parahannya tabah kolor. Pekah kau ikut tabah kolor ji. Kau dia pedili parahan ke bijak tak ini ni. Kita baca nak kau makah cedera makah nak terayah kah parahan. Hai. Bukan Pak kita dia pegang. Pak kita apa yang pegang yang bawa mulut Nabi je. Hai bangai, hana mandum dipegah dalam kitab, hai taun. Lagi tok behanya pokon je tunat hana pegah tok behanya tunat dalam kitab. Tapi kau tahu dah kalau kau get di nya ka tunat hai bangai. Hoi. Kenapa kau pegang okey ni? Maka jibek kau pegahnya mandum kulutnya temata tok behanya pakai temata Nabi jamun. Pak dalil ji. Hai gang kau tengok kedah tak tu. Lagi contoh dia adalah iaitu bahawa jangan katakan kepada orang tua. Pasti tiap mak dalam juga. Pak dalil hanjut tiap mak dalam juga pegah pakai pak hadis pak ayat. Keblo ayatnya. Ayatnya Karena apa? Karena koma kah? Mangkanya pak hadis pak ayat ji. Ayo tak bom yang mendoa dekat hanggu bikin. Apa yang tadi Pak? Nyangkanya kap lebih hadis ji hai bangat kap lebih ayat ji. Nyawakah kau pedoman Al-Quran dan hadis kap lebih ayat dengan hadis ji. Pekong kat tengah. Hanjir leh. Hai bui hanjir leh. Hanjir leh kap mati je. Assalamualaikum. Apa yang mendawang? Mendawang bangai. Halah hai bui kap lebih dalil kah? Kap lebih dalil kah? Kita pinai ke kap lebih dalil kah? Pernah kena pegang. Pegang. Pekah pekedak boleh. Nampak dengar ke pun enggak. Alah. Ikah mendeka batat abang kah yang ceramah yang pegah iya unta je. Dak kah hanan haji. Mendeka kombek kah le katip je mentang saudara kah ye. Jadi yang pematatan tanah parhannya ketiga ke apa bukti yang Lepas bukti di tanah pegah Tuhan di langit ke tengah pi ukok Tuhan di langit. Macam dum tanah haji. Kah mandang kekut gaya hian. Ike nyo bagi ke kon tingkatkah lawan ke. Gue ti parahan lah lawan ke nak depu ba. Bet tampil ku kajah je. Bet tampil ku kajah kakah je ke buin tu. Emang tu apa ni jelatan ke? Ike jelatan tolen. Jelatan tolen mampu dia nak takut dan tanya yang anda takut kepada Allah Taala. Oh, le gede. Halah hai wabi bui. Apa tak takut tu orang ni? Apa je apa kan Al-Quran dengan hadis. Menyawakah berpedoman Al-Quran dengan hadis hai taun. Letak yang hanya itu bu dalam Al-Quran. Baik bangai. Bukan bangai kah le? Kau kan aku
Aku dengar kele hai bui. Wete tematan Nabi jamun hana lagi na wete pun dalam buat tu ka. Maka oi bui kau dengar kele. Maka haji buji kamu kaproh makna kullu bid'ati dalalahnya. Nyan kul, pe makna kul, pe takrih kul, nyon takrih kul dipegah hinod lah. Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Nyan yang makna kul. Ni kan ada puh makna jibuh makna tu kau. Lagi tak apa ciba lah. Jibuh mana? Apa ciba hukum mana? Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Dia nyaku. Itu lok dalam pukul markah kul lagi kan? Bukan tu ciba mana? Ike kalau kujuk bu, kayu buh makna dalam pakai. Hai, itu yang pegahnya. Otomatik. Kau dengar ke buh mana punya hanja kah habis kampek-pep inan. Bermula dia nyakul, itu keseluruhan yang dihukumkan di atasnya keseluruhan. Ulang tau. Keseluruhan. Pasti tak betul yang tu minta bang. Alah. Contoh je kau dengar. Bermula adalah ahli azhar itu ulama. Bermula yang buat adalah di azharnya ulama. Apakah yang buat di azharnya mandung ulama? Tanya maka. Bermula yang buat di azhar itu ulama. Mandung ulama. Mandung ulama ni. Ha? Nah yang je ku bui cik betul-betul ringan lagi contoh kah kejap buat ide. Bui lagi parhan ni jabut daru hadis tapi kau ulamanya bui. Hanya memandung ulama hai bangai. Kajak oma, kajak ber, kajak piak boh ma. Kan jadi. Jadi yang parahan pujaknya tu lah. Jelah lah salah hai bangai model tok kolor membalik. Sebenarnya kalau lagi nyam cakap tok kolor. Yang aluh iku. Yang ayo ulikot jihana, yang aluh ulikot yang ayo iku. Kau pak dah. Sini pegah tu ni. Alah, bertanya pak dah lom talah lom hai bui hai. Kalau ku pegah meno contoh haji pahan talah tok kolor. Wak nang talah haji. Ya kena yang bid'ahnya ini ajaran yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan orang-orang yang ada berhubungan dengan agama pasti nak telah mak. Yang hubungan agama lagi maulid, nyan hasanah hai bangai. Tak bangai. Makah dia nak makah dia waktu tunan kah naik pergi acara. Yang bid'ah Nabi Muhammad naik pergi acara waktu tunan orang jamun. Mata Nabi jamun. Yang pada dia pura. Dia kong kah nyongkah kabui bek parahan lebui. Oh tak lah pegang nyongkah parahan bui kah bek kah lebui. Penjadian parahan pejak telah. Kulang monggo tu. Bukan salah. Kon yang tu belum yang lagi parahan pujaknya. Yang kenya yang kata puikah lagi parham pujaknya entahlah hai bang. Ti parhannya cuma rujukan jid Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum gunanya berlaku na ijma' dan qiyas lom. Apabila hanya tak berlaku dua buah hukumnya tu kiban cara temu buat. Ya, dia dalam wati kamu buat lebih ngoknya. Yang pegang saja menurut Al-Quran dan hadis semua. Halai dia kamu lagi nyanci menurut Al-Quran dan hadis. Tapi menyotacok menurut Al-Quran dan hadis. Le yang dalam Al-Quran yang hanya disebutkan. Dan le makna dalam Al-Quran yang menyeleweng. Contoh Allah itu punya tangan. Apakah Allah nak cara lagi jawabkah? Memang menyojik ada. Nanti kerana video karami kamu yang pegang Al-Quran yang memang betul.